Alhamdulillah, selesai dah korban kali ni di Burkina Faso. Lega rasa dapat melaksanakan amanah-amanah yang telah diletakkan di atas bahu kami. Hari ini baki lembu sebanyak 17 ekor dan juga kambing 40 ekor lebih 40 ekor lebih kurang gitu. Kita selesaikan dan sekarang ni kerja-kerja untuk melapah dan juga untuk pengagihan akan dibuat lepas ni. Juga ada beras dan mengikut sumber yang kami dapat, beras dan daging ni sama penting. Jadi mereka ambil keputusan untuk ada yang dapat daging, ada yang dapat beras. Jadi macam mana pun tak ada masalah hari tu. Bagi saya, segala amanah yang tuan-tuan letak atas bahu saya dah saya dah jalankan. InsyaAllah lepas ni kita akan buat pengagihan beras dan juga pengagihan daging korban kepada kawasan ni, Seksyen 33 ni kawasan pelarian. Mereka orang Burkina Faso, cuma disebabkan konflik dalaman yang berlaku dah lama sangat dah, 15 tahun, 20 tahun dah, dengan kerajaan yang asyik bertukar-tukar dengan rampasan kuasa dan sebagainya. Lalu kawasan mereka lari ke belah sinilah di Delaso ni. Jadi mereka duduk di sini. Jadi dalam keadaan mereka amat naif, mereka memerlukan sangat-sangat benda-benda yang contoh makanan dan sebagainya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada dan segala sumbangan yang tuan-tuan bagi pada kami bawa, kami sediakan sini. Beras ni mereka beli pack besar-besar. Bila pack besar-besar ni mereka terpaksa buat sebab untuk timbang jadikan 5 kilo satu beg untuk agihan kepada penerima-penerima sumbangan. Jadi semua ni ada 2000 kilo dan ini semuanya hasil daripada sumbangan daripada tuan-tuan semua. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan ni kami buat, yang saya kempen dalam kuliah subuh, kuliah maghrib, ceramah dalam website apa semua ni, makanan untuk mereka yang memerlukan. So ada 2000 kilo beras dan sekarang ni tengah ditimbang untuk diagih-agihkan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri manfaat dia. Kejap lagi kita tengok. Bilangan haiwan yang kita korban di sini dan jumlah orang yang hadir ni agak mustahil mencukupi lah. Moga akan datang di tahun mendatang lebih banyak orang yang akan berkorban di Bogor di Delaso ni. Rebut dan polis terpaksa berkeras. Tapi dia orang ni bila ambil daging tu dia orang ada kupon yang telah diberikan. Lihatlah suasana. Okey. Saya berada di tengah-tengah penerima bantuan daging korban dan juga beras. Hari ini kita selesai, saya beritahu selesai dah 17 ekor lembu dan juga 40 ekor kambing. Cuma penerima hari ini kalau ikut penganjur katanya tak cukup kalau nak bagi daging. Jadi beras kami bagi alternatif. Siapa dapat daging dia tak dapat beras, siapa dapat beras yang mana tak dapat daging tu maknanya kita akan bagi beras lah. Jadi bila kita tanya balik dia orang cakap beras dan daging ni dua-dua benda penting. Jadi tak kisah. Jadi mereka pun tak kisah, dapat beras pun okey, dapat daging pun okey. Dan dia orang dah tunggu ni, yang tuan-tuan tengok ni, sekarang ni waktu di sini dalam pukul 4.35 gitu. Di Malaysia dalam 12.35. Kami lambat 8 jam. Dia orang dah duduk di sini ni sejak pukul 8 pagi tadi. Dan kami baru start agih pukul 4 tadi. Allahu Akbar. Jadi ditunggu daripada pukul 8 pagi tadi lah. Dan ni dipanggil sektor 33
kawasan ni kawasan pelarian dalam negara juga, pelarian Burkina Faso ni yang akibat daripada perang saudara dan sebagainya. Jadi mereka duduk di sini, semua ni asnaf. Jadi kami doa dengan Allah SWT ni supaya apa yang kami beri ni cukup. Sebab beras kami beli tadi 2,000 kilo. Jadi kami bagi seorang dalam 5 kilo satu seorang. 5 kilo kami buka satu pack. Jadi ni semua ni sumbangan daripada orang ramai. Jadi kami ucap terima kasih kepada peserta korban dan juga penyumbang untuk beras. Jadi saya ucap terima kasih banyak dan alhamdulillah tuan-tuan tengah tidur sekarang ni pahala berjalan. Di Malaysia tengah tidur pahala berjalan. Dan tuan-tuan tengok bagaimana penerima ni. Alhamdulillah. Jadi kami doakan supaya apa yang tuan-tuan laburkan untuk akhirat ni memberi keuntungan dan pulangan yang terlalu besar kepada tuan-tuan ketika mana di akhirat kelak. Baik, insya-Allah teruskan.